Bertemu kita lagi di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam bagi pertemuan di antara Pahang yang kini berada di tangga ketiga Liga yang akan turun melayan kunjungan Terengganu, dihantar ke seberang sana untuk mendapatkan Sharifuddin. Felipe de Souza mencari ruang, cantik jaringan yang pertama di minit yang pertama. Felipe de Souza membuktikan kredibilitinya untuk menjadi bayang-bayang yang akan menggerunkan pasukan Terengganu. Sharifuddin, Razin Rahim pada Felipe de Souza. Peluang Razin Rahim. Meledak gol yang kedua untuk Pahang Rangers. Satu setting yang cukup sempurna. Lihat bagaimana mereka menggerakkan pemain dan hanya menggunakan 3 orang pemain ini saja. Felipe de Souza berhadapan dengan Syarul. Syarul berjaya melarikan bola masuk ke dalam kawasan. Saingan sengit diberikan. Kali ini menerusi kapten pasukan Terengganu, Syarul Nizam. Sirhan hanya menanti. Terengganu mengasak di sebelah kanan. Cuba lepas di kawalan Felipe de Souza. Melepaskan satu percubaan. Walaupun berjaya ditepis, jaringan penyamaan untuk Terengganu. Menerusi Faris Iman. Dua karakter yang berbeza sambil satu percubaan terus menerjah jaring untuk Haris Naim. Cantik. Cuba melakukan satu back heel. Serangan balas yang disusul oleh pasukan Terengganu. Satu tolakan. Diperlukan jaringan penyamaan. Kali ini sekali lagi pemain yang saya katakan kurang mendapat sentuhan. Namun dia membuktikan namanya layak untuk dicetak selaku penjaring gol. Alif Mat Amin sudah pun membuktikannya. Satu percubaan kali ini. Pahang Rangers tidak menunggu lama untuk mendapatkan jaringan yang keempat. Dalam kita menyaksikan ulang tayang jaringan Alif Mat Amin, kali ini Hamdin berjaya menewaskan Adib. Haris Naim satu lambungan ke atas untuk mendapatkan Felipe de Souza. Lihat bagaimana 3 pemain yang melakukan hadangan. Felipe de Souza masih lagi mampu lepas. Satu tolakan dari Felipe de Souza untuk mendapatkan Sharifuddin. Jaringan yang kelima untuk pasukan Pahang Rangers. Menewaskan Adib bola. Namun Felipe de Souza masuk ke bahagian dalam mencari ruang. Satu tolakan hanya diperlukan. Hantaran daripada Haris Naim memberi ruang dan peluang untuk pemain ini mencetak nama selaku penjaring gol. Mazlan turun ke bawah semula. Hafiz masuk ke bahagian kawasan D. Ruang yang ditinggalkan. Terkena tiang. Cantik. Jaringan yang keempat muncul menerusi Alif Mat Amin ataupun Hafiz sebenarnya menjaringkan gol itu kerana rempatan pertama dari Alif Mat Amin terkena tiang. Kemudian follow up dari Hafiz Ismail ini. Jadi tamat perlawanan Pahang 6, Terengganu 4.